Syafaat dari segi bahasa adalah wasilah. Apa artinya wasilah, tuan-tuan? Perantaraan, barakallahu fiik, dan permintaan. Menurut kebiasaan, syafaat adalah meminta kebaikan, meminta ihsan, ini meminta jasa baik daripada seseorang. Ya, ini untuk bantu kita lah. Itu maksud meminta kebaikan atau meminta ihsan, jasa baik daripada orang lain. Syafaat ada yang kata daripada perkataan asy-syaf'u, yakni genap. Seperti Allah kata dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Asy-syaf' maknanya genap, lawan dia al-watr. Al-watr yakni ganjil. Al-watr saya ingat kita biasa dengar solat witir. Ini solat ganjil. Baik, kerana pemberi syafaat menyatukan atau menggabungkan permohonannya dengan permohonan orang yang ditolongnya. Apa maksudnya? Ternyata bahawa urusan syafaat ini berlaku semasa di dunia antara sesama manusia, iaitu apabila seseorang itu mendapatkan orang lain untuk bantu dia dengan menjadi perantara dengan seseorang yang lain, atau kata mudahnya orang tengah. Kadang-kadang diguna perkataan kabel, orang dalam. Tentulah apa peranan dimainkan oleh orang dalam atau kabel tersebut? Dia akan membantu orang yang meminta bantuan daripada dia. Tinggal lagi, adakah dia sendiri yang akan menyelesaikan masalah itu? Tidak. Sebaliknya, dia akan mendapatkan, dia akan panjatkan, dia akan bawakan permohonan itu kepada pihak yang berkenaan. Itu peranan orang tengah kan? Itu peranan kabel kan? Dan memberi syafaat kepada pemohon itu dengan mengatakan bahawa pemohon ini bagus, layak, cukup syarat dan sebagainya. Lalu berdasarkan rekomendasi, berdasarkan sokongan daripada orang tengah itu, maka permohonan itu diluluskan. Tak semestinya benda itu salah. Ada yang mengikut saluran-saluran yang betul, tapi kita maklum juga ada yang tak berapa betul. Tapi nak kata bahawa syafaat ini ada di akhirat nanti, apabila orang-orang yang beriman yang terpalit dengan kesusahan, seperti mana keadaan manusia di padang mahsyar, masing-masing dengan masalah mereka masing-masing.